guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Isnin, mak kita orang suruh jual juga, cuti public sekolah lah. Yang sekolah cuti hari ni. Asal tak jual skrim hari ni guys. Okay, hari ni ada nasi koko je, skrim Malaysia dah habis malam kan. Koko kita orang 60, hari ni kita jual tempat kita saja. Flat PPR Iskandar. Okay, kita cuba baru nanti kita pergi ke belakang. Kita cuba blok B. Dah lama tak cuba. InsyaAllah mesti ada, okay. Kalau tak ada bukan rezeki kita lah. Tapi mestilah ada jugalah kat sini-sini. Mana pun ada orang beli kat PPR Iskandar. Kita buat semua video semalam pula. Dia beli koko 5, skim Malaysia 5 tu. Kalau kita tahu, kalau tengok video dari tu Okay, ni tengah tunggu dia orang naik. Oh, start. Nanti kita sambung. Nanti kalau ada orang beli aiskrim ke atau orang apa-apa dah. Kalau kita nak ke tempat lain, dia nak masuk PPR ke, PPR Sestulang, nanti kita akan beritahu je. Okay, ni kita orang tunggu. Kalau orang beli, kita orang beritahu, okay guys. Sekarang dah pukul 3.46, kita orang start. Tengok Alia ni, yang lain dengan Imo. Okay, kita orang cari lah ke PPI, kita akan bawah je lah. Okay, kalau boleh batik, kita naik lah. Okay, Alia dah turun. Kita tunggu Imo, insyaAllah kalau ada rezeki lah. Okay guys, kita sambung. Kalau apa-apa ni, kita akan beritahu je guys. Okay guys, tadi Alia tanya. Alia tanya pakcik ni. Tadi dia tanya. Alia tanya. Dia dekat dalam kereta. Kereta hitam ni lah. Dia tanya. Dia gerak sana. Tunggu je lah. Tadi Alia ketuk kereta dia. Lepas tu dia tak buat kerja. Dia tanya, nak beli aiskrim tak? Dia tak nak. Tu mungkin anak dia turun. Tak apa jam tu, 10 minit tu. Lepas tu, dia lalu. Lepas tu lagi satu, saya nak tengok ibu kat mana. Nak tengok ibu kat mana. Dia cakap bawah ke, boleh sampai tengah turun ke atau naik lagi. Lepas tu tanya aiskrim apa ni? Aiskrim koko. Lepas tu, nak beli satu je. Dia kata bawa dia. Kalau beli 3, RM5. Dia beli 3. Okay, kalau tengah tunggu Imo lagi ni atas. Imo sana Imo. Mana? Alia naik dah. Okay, nanti kalau ada orang beli aiskrim, kita tahu je ya. Okay guys, Alia naik. Aisyah turun. Ada orang beli. Imo baru naik tadi. Sebentar lagi dia orang. Tak nampak lagi dia. Mana dia?